Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, video ini tentang manipulation forex yang ramai kita sebagai trader tak sedar pun. Yang kita sedang duduk di bawah di dalam manipulation big trader. Manipulation itu maksud pergerakan market yang big trader create. Okay. Pernah tak kalau kita buka position, tak kisah buka position apa, buy ke sell ke, di mana zone yang you nak, tiba-tiba price sentuh you punya stop loss dulu. Contoh you nak buy, you dah letak position di demand zone contoh tapi price datang dia sentuh stop loss anda, dia bukan nak cerita nak break pun, tapi dia sentuh stop loss anda untuk kutip liquidity semata-mata untuk dia meneruskan kenaikan. Dia naik, naik, mana you punya position tu betul lah pada demand zone, you nak buy, tapi macam mana je boleh sentuh je punya stop loss baru membuat kenaikan yang besar. Okey, ni dia orang panggil, kita panggil sebagai dia stop hunt. Stop hunt ni maksud stop loss dia hunting stop loss kita untuk dia orang jadikan sebagai fuel ataupun minyak dia orang liquidity tu untuk dia orang meneruskan kenaikan ataupun penurunan yang besar. Okey. So untuk dia orang beli satu pair, saya lebih pada forex satu pair, dia orang memerlukan orang yang menjual. Bila menjual, itulah stop loss kita. Mana stop loss kita tu maksud harga dia rendah, betul tak? Kita nak buy tapi stop loss kita masih rendah, betul tak? Jadi dia akan hunt kita punya stop loss, jadi dia dapat beli dengan harga yang rendah sebelum dia meneruskan kenaikan. Tak kisahlah sama ada penurunan pun, dia akan sentuh stop loss kita walaupun kita sell, dia sentuh stop loss, dia akan meneruskan penurunan. Adakah kita salah? Tak salah benda kita buat tu. Tapi kita kena perhati dengan pandangan berbeza tentang supply and demand ni. Sebab saya selalu ceritakan tentang cuba pandang supply and demand dalam pandangan yang berbeza. Nanti anda akan dapat something yang orang tak tahu pun. Okey? Orang biasa-biasa tak tahu pun, walaupun pandai supply and demand tak tahu pun tentang ilmu tu. So anda boleh tengok pada ebook saya supply and demand dalam link bio, dan juga ebook support resistance pada link bio. So kita akan sambung video seterusnya tentang kenapa supply and demand trader retail selalu kena pecah. Retail trader selalu kena pecah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.